tahun 2027, ada 6 perubahan besar KPM yang parents wajib tahu. Yang pertama, tahun 1 2027 akan ada 2 kohort, iaitu yang berusia 7 tahun dan 6 tahun untuk yang pilih nak masuk awal. Yang kedua, KPM jamin kelas dan guru mencukupi untuk anak-anak tahun 1. Dah banyak persediaan yang telah dan sedang dilaksanakan, termasuk ambil 3,150 orang guru contract of service. Yang ketiga, murid prasekolah tahun 1 dan tingkatan 1 akan belajar kurikulum persekolahan 2027 yang baharu. Manakala murid tahun 2 hingga 6 dan tingkatan 2 hingga 5 masih guna kurikulum sedia ada. Yang keempat, murid akan belajar dengan penekanan perkembangan diri, komunikasi, tanggungjawab, fasih digital, literasi pelbagai, kemahiran berfikir dan pembelajaran sepanjang hayat. Yang kelima, murid tahun 1 akan belajar subjek alam dan manusia yang gabungkan sains, pendidikan kesihatan, pendidikan seni visual dan pendidikan muzik. Akan ada 2 orang guru yang mengajar dalam satu masa untuk kelas ni. Last sekali, murid akan belajar program pembentukan karakter di sekolah rendah dan menengah selama 60 minit seminggu. Prasekolah pula dilaksanakan melalui aktiviti pembelajaran harian. Share dan repost video ni supaya lagi ramai parents tahu juga. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.isandra.my sekarang.